Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada kali ini adalah berkaitan pemindahan maklumat khususnya rumusan. Bahagian rumusan ini akan didedahkan dalam Sukatan Bahasa Melayu Tingkatan 2. Cikgu akan kongsikan 4 cara mudah untuk menulis jawapan rumusan menggunakan rumus ba, ta, su, rum. Cara pertama ialah mengenal pasti ba, iaitu bahan. Anda hanya perlu menggunakan semula perkataan rumusan sebagai bahan. Kemudian tambahkan perkataan membincangkan. Contoh ba yang dihasilkan untuk sampel soalan ini ialah rumusan membincangkan. Seterusnya, cara kedua ialah ta, iaitu anda perlu menghasilkan tajuk. Berbeza dengan jenis ringkasan, bahagian rumusan tidak diberikan tajuk pada penyataan soalan. Oleh itu, anda perlu menghasilkan tajuk sendiri mengikut struktur kata kunci dan tema. Dalam petikan, akan ada kata kunci yang dibekalkan. Begitu juga dengan tema. Seterusnya, cara ketiga pula ialah su, iaitu anda perlu mengenal pasti 6 isi tersurat. Panduan untuk anda mencari isi tersurat adalah daripada kata kunci. Petunjuk kata kunci ialah perkataan seperti faktor, kebaikan, usaha, kesan dan banyak lagi. Anda perlu menulis 6 isi tersurat kerana markah isi ialah 12 markah. Akhir sekali, cara keempat ialah rum iaitu rumus semula atau kesimpulan. Anda boleh mulakan ayat dengan kesimpulannya, kemudian diikuti tema petikan, mestilah. Seterusnya, berikan cadangan yang sesuai, agar dan harapan. Contoh, kesimpulannya, banjir kilat mestilah ditangani agar kelestarian alam kekal terpelihara. Baiklah, berikut merupakan cadangan rangka jawapan yang anda boleh gunakan sebagai panduan. Ini pula ialah cadangan jawapan bagi sampel soalan tersebut. Semoga 4 cara mudah ini dapat membantu anda untuk menulis jawapan rumusan dengan lebih baik. Setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.